Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam JPW PKL mercu kegemilangan. Salam JPW PKL Top 5. Pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Nama diberi Sharifah Amalia binti Syed Hussein dan saya merupakan pelajar tingkatan 3 yang mendapat didikan di SMK Dato' On. Pada hari ini, saya akan mengulaskan kepada anda mengenai salah sebuah buku pilihan saya yang bertajuk Apa Bakat Saya. Buku ini merupakan hasil karya Ahmad Naim Jaafar dan Dr. Saiful Izzuan Hussein. Mereka merupakan penulis yang terkemuka di Malaysia dan berjaya dalam bidang masing-masing. Buku ini bergenre motivasi dan pembangunan diri yang bermaksud self-help dalam bahasa Inggeris. Penyampaiannya menarik minat saya kerana gaya bahasa yang santai dan mudah difahami. Penulis buku ini mendedahkan fakta mengejutkan bahawa lebih 75% pelajar tidak dapat mengenal pasti bakat mereka selepas tamat persekolahan. Sedangkan mereka perlu memilih haluan hidup dan kerjaya. Melalui buku ini, pelajar dibimbing mengenal pasti bakat semula jadi kurniaan Tuhan, membezakan antara bakat dengan kemahiran serta menolak mitos bahawa bakat hanya untuk orang tertentu sahaja. Penulis juga berkongsi strategi pembangunan bakat serta menampilkan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Lee Chong Wei dan Dato' Siti Nurhaliza sebagai bukti bahawa kejayaan bermula daripada seseorang yang fokus pada kekuatan diri. Perkara yang menarik minat saya untuk membaca buku ini adalah apabila buku ini diselitkan dengan sedikit kisah dongeng dan analogi haiwan. Penulis menggunakan watak anak kecil dan rakan-rakannya untuk menyampaikan mesej kepada pembaca. Watak utama, arnab kecil, berasa dengki dengan kebolehan haiwan lain, sedangkan dia sudah ada kebolehan diri sendiri iaitu berlari dengan pantas. Sama juga seperti kita, selalu berasa cemburu dengan kebolehan dan bakat orang lain, padahal kita pun ada bakat sendiri. Buku ini mengajar kita supaya kenali diri dahulu sebelum mengenali dunia. Kita perlulah mengetahui apa bakat dan minat kita sebelum orang lain. Selain itu, bakat bukan anugerah eksklusif tetapi amanah untuk diasah. Seperti contoh, Lee Chong Wei merupakan pemain badminton yang profesional. Beliau berusaha mengasah bakatnya sehingga ke peringkat antarabangsa. Secara ringkasnya, buku ini bukan sekadar untuk dibaca tetapi dijadikan panduan untuk setiap remaja untuk menemui potensi diri seterusnya maju ke hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.